Assalamualaikum, sambung balik dalam episod ketiga. Selepas kita baraikan semua barang ni, kita cek balik dan kita cuci. Mana yang ada taik-taik palat tu, macam ni contoh taik palat dia ada dalam tu kan, tu kan nak bersihkan semua. Lepas ni kita cuci bersih, dah cuci nanti baru kita buat pemasangan. Dan pemasangan bearing tu yang pecah tu. Nah ni kita kenakan scraper, ataupun kalau awak tak ada pakai pisau lah apa-apa, bersihkan kat sini. Dan semua titik palat yang ada dalam ni kan, semua nak kena cuci bersih. Ni awak kena cuci lah ikut cara awak lah, janji dia bersih. Dia punya air pun lah sampai berkarat. Sebab apa? Racun ni menyebabkan air berkarat. Nampak? Berkarat tu. Bila berkarat ni, habislah. Okey, batang nozzle ni pun kita kena buka. Nak buka dia tak susah. Buka ada penar kat sini. Buka dia sampai habis. Buka dia sampai habis. Ini nak yang sebelah dalam lah. Dan ni buka sampai habis. Ni kita tolak ke dalam. Ni puasa-puasa ni kena ingat. Ini kita tolak sampai ke depan. Kita keluarkan dia daripada depan, tak dikeluarkan daripada belakang. Nampak? Okey, kita tengok. Batang ni pun dia dah berkarat. Jadi karat ni lah menyebabkan nozzle tu jadi sumbat. Ni kita kena bersihkan lah. Terpulang awak nak bersihkan pakai kertas pasir ke, pakai apa ke, janji bersih. Nak pakai berus dawai ke, berus sabut ke, seperti awak nak pakai daun palas ke apa ke, janji bersih. Baik, bila kita dah cuci dengan minyak, dengan petrol, dengan air, kita jemur. Kadang-kadang jemur pun dia tak berapa nak kering. Kalau kita kat rumah tak ada kompresor, kita boleh gunakan blower. Blower ni awak beli tak mahal, murah aja blower ni. Awak boleh cari kat mana-mana market, cari yang murah-murah aja. Jadi boleh gunakan untuk awak punya kerja. Jadi bearing pun dah sampai. Ni bearing baru kita dah sampai. Ini bearing lama kita yang pecah itu hari yang kita keluarkan kan. Jadi kita akan masukkan bearing yang baru ni ke dalam sub tadi. Caranya mudah aja. Mula-mula sekali kita kena keluarkan dia punya kulit ni, sebab minyak tu nanti tak sampai kat kulit. Dalam ni memang ada minyak, tapi sebab kita gunakan minyak gearbox, nanti dia takut tak sampai. Jadi kita kena ompel lah kulit ni dulu, keluarkan. Ompel pakai pisau je. Ni nampak mana ada grease dalam tu, ada sikit lah. Tak ada sikit je grease tu. Belakang pun sama, kita ompel juga dia keluar sikit. Kemudian kita masukkan ni dalam sub ni tadi. Okey, nampak sub tu? Okey, kita masukkan kat sini. Tapi sebelum masukkan tu, selok-eloknya kita pump dulu minyak grease yang tahan haba ni. Kita bagi minyak grease ni, keliling ni minyak grease yang tahan haba untuk backup sementara sebelum minyak gearbox tu masuk ke dalam sebati. Okey, masukkan kat sini. Kemudian kita empuklah dia. Kalau kita mampu tekan pakai tangan, tekan. Kalau kita ada alat kompresor tu, pakai alat tu lagi baik. Kemudian kita gunakan apa ni, yang lama punya kaki ni, kita gunakan untuk mengatuk lah. Pastikan keadaan mesti tegak, jangan sampai sengit-sengit. Kalau sengit-sengit itu awak paksa dia masuk ke dalam, silap hari bulan, sub tu dia mencet.
Bila dia melecet tu nanti jadi lagi besar masalah. Tapi apapun benda ni awak kena cuba. Jangan fikir pasal masalah dulu. Cuba dulu. Rosak, ganti. Spare part pun murah kan. Jadi kita ketuk dia. Sengit tak? Gila. Kalau tak sangat kita ketuk lagi sampai dia masuk. Okay, bila dia dah rata macam tu, dah ngam lah. Pastikan jangan ketuk keliling. Ketuk sini nanti bearing pecah. Ketuk bahagian tengah je. Minyak gearbox masuk dalam ni. Jadi kita satu keliling, bearing bergerak, kita tahan panas, tahan disiram. Jadi kita ketuk minyak ni. Saya dah siap potong. Gasket ni kaki kertas yang biasa macam ni. Awak boleh beli kat mana-mana lah. Kat mana-mana. Tu contoh gasket kertas tu. Ni. Boleh beli kat mana-mana kedai motor ataupun kedai-kedai spare part ataupun kat online pun ada jual. Tapi jangan lupa dua ni dia ada lock. Lock macam ni panggil lock. Lock ni kita masukkan kat sini. Lock ni masukkan kat sini. Jadi kalau nak buka barang tu kena hati-hati, pastikan semua barang tu ada. Kemudian baru kita masukkan gasket. Supaya dia dapat membantu ketika enjin mula running. Jadi dia tak terbeban sangat. Bahagian ni pun kita bubuh jugalah. Kemudian bahagian ni pun kita bubuh lah juga. Okey. Dah bubuh. Barulah kita masukkan. Pastikan gasket tu potong cantik ya. Kalau tak cantik nanti minyak gearbox dia bocor. Kita pakai minyak gearbox. Minyak enjin tak sesuai sebab dia heavy duty. Okey. Bila dah ngam tu, kita tekan bagi dia masuk kat housing tadi. Okey, tu dah masuk. Baru kita ikat nut skru dia. Nampak? Okey, ada dah. Baru kita masukkan. Yang pada ketat minyak dia dah masuk dalam dia dah ada. Okey, kita sambung. Ni yang kita siap pasang tadi. Kan? Masukkan. Pastikan sebelum masukkan ni kita pusing lagi, dia tak jam. Dan dengan ada kesan minyak kat sini lah kotak nanti dia licin. Sini pun sama juga bahagian ni. Tempat new sus brake ni untuk automatic engine ni jangan ada kesan minyak. Jangan ada kesan minyak. Jadi kita pasang. Pasang. Pastikan masukkan gearbox minyak gearbox. Jangan sampai lupa. Kang pecah lagi sekali. Sia-sia buat kerja. Kita minyak gearbox dalam lubang, nampak lubang tu. Ni lubang yang kita tutup plastik ni tadi. Kita masukkan gearbox. Tebal nampak. Tebal minyak gearbox. Tu paras ni. Paras ni pun dia dah ngam. Tapi kita nak atas dia sikit sebab kedudukan bearing tu dia ke atas. Start engine. Bismillahirrahmanirrahim. Biar idle tu rendah dulu. Kita naikkan pelan-pelan. Sebab dia bearing baru kan, jadi kita naikkan pelan-pelan. Sampai kita tengok dia punya tu gerak. Tapi kalau semburan kita tak nampak, tak kita nak ikan balik. Bahagian ni kena adjust. Tapi jangan sampai ikat habis. Cukup kita dapat pump yang bergabus tu.